Korang semua dah siap mandi dah kan? Sekarang ni juga kita akan kembali ke JT dan teruskan kembali perjalanan menuju ke JT Kampung Tekam, Pogoh Segamat. Kampung tempat lahir Datuk Noh Gadot tu ada lebih kurang 110 km lagi sebelum kita menyelesaikan sepenuhnya ekspedisi teroka Sungai Muau ni. Okay, let's go. Alright gang, kita orang baru bergerak daripada JT Tamin nak menuju ke hulu sungai. Air dah surut ke? Air dah surut babe. Kita tengok apa yang kita akan tempuh. Let's go. Alright gang, kalau korang perasan tepi sungai tu banyak nampak sampah. Itu kita bagi sampah. Dia sebenarnya nipah-nipah pasal-pasal ni. Sekarang ni saya nak ceritakan pasal alur sampah yang berada dekat Sungai Muau ni. Dan perkara ni korang kena tahu sebelum korang teroka Sungai Muau. Sebabnya tanpa pedoman ni korang sedang membahayakan nyawa korang sendiri dan boleh menjahanamkan enjin bot. Okey, alur sampah ni adalah laluan sampah yang jelas kita akan nampak pada waktu siang. Kita memang akan nampak jelas sampah-sampah yang ada dekat dalam sungai ni akan lalu dekat laluan tu je. Laluan sampah ni akan berubah seiring selekoh yang ada sepanjang Sungai Muau ni. Saya mula perasan pasal alur sampah ni bila kita sampai dekat Gresik. Dari situ saya dah nampak banyak pulau-pulau dan sampah lainnya. Jadi sekarang ni kita akan menyusul berlawanan daripada alur sampah. Oh, mantap! Nak ambil gambar kau bang. Alright gang, depan ni ada 2 cabang. Kanan ke Jorak. Ini jambatan yang dibina untuk kita boleh cross gang. Orang sungai boleh cross. Kalau tak dulu orang nak kena lalu sini ke Jorak. Ini dia pusing setengah jam ada kot. Lebih mau sampai kat sini balik geng. Makan modal. Makan modal geng. Untuk turun tadi tak apa lah, sebab kita nak rasa Sungai Muau betul-betul kan. Sebab kalau kita lalu sini terus pergi ke Tanjung Mas, itu bukan lalu Sungai Muau. Sungai Muau nak kena lalu ke Jorak. Lalu kampung Jorak kan, lalu sini. Lepas tu barulah pergi ke Muara. Sana pergi Muara. Macam tu lah cerita dia geng dekat sini.